Hazan. Okey, kita terus menyentuh tentang topik yang menjadi pilihan kita, iaitu Belanjawan 2026, merakyatkan usahawan, memperkasa koperasi. Dalam pencapaian kita anggap ini merupakan satu pencapaian yang cukup membanggakan selama hampir 3 tahun ya. Datuk menerajui Ecoskop. Jadi apakah faktor sebenarnya tu yang memberi motivasi kepada Datuk sendiri untuk terus meningkatkan prestasi dan perkhidmatan, terutamanya kepada usahawan-usahawan makro ini sendiri tu? Motivasi yang paling besar sepanjang saya berada di kementerian ini adalah semangat kebersamaan kita di warga Koskop ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan agensi-agensi. Kita mempunyai 10 agensi di bawah kementerian. Dan kita selalu berfikir bahwa kita berada di sini untuk memberikan yang terbaik yang kita mampu. Karena tidak banyak yang ada kesempatan dilantik dalam perjawatan awam di kementerian atau dalam agensi. Jadi saya selalu mengatakan yang diberi ruang berkhidmat itu harus memberi keadilan kepada rakyat yang tidak duduk di agensi-agensi ini. Betul. Maka dengan demikian kita memberi perkhidmatan yang terbaik. Dan sering kita mengatakan dengan kebersamaan ini kita boleh deliver, kita boleh berikan walaupun tidak sempurna, tapi selagi kita ada semangat melakukan yang terbaik, usahawan, PMKS, koperasi, penjajah peniaga kecil akan membuat penilaian. Hampir 3 tahun saya di kementerian ini, saya mengatakan we must facilitate, not to frustrate. Kita permudahkan, urusan para usahawan kita, koperasi. Selagi ianya memenuhi kehendak peraturan, tidak ada sebab kenapa kita tidak dapat bantu mereka. Melainkan kalau sudah tidak ada peruntukan misalnya, sudah habis peruntukan, maka sudah tentu kita perlu maklumkan mereka untuk kita bawa ke tahun yang seterusnya. Jadi ini motivasi mahu melakukan yang terbaik kepada negara kita, kepada rakyat kita.